Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kita akan tengoklah cara penggunaan multimeter digital. Okey, multimeter digital ni dia lebih mudah digunakan berbanding dengan multimeter analog. Sebabnya bacaan yang dipaparkan lebih jelas dan tepat. Pelajar tidak perlu membaca jarum ataupun mengira skala. Sebaliknya nilai terus dipaparkan pada skrin lah. Boleh terus muncul nilai digit dia dekat skrin. Selain tu, kebanyakan multimeter kita ni mempunyai fungsi auto range dan ciri keselamatan yang lebih baik. And then sebab itulah dia lebih sesuai digunakan oleh pelajar dan pengguna baru. Tetapi macam saya cakap di video sebelum ni, di bengkel teknologi elektronik, kita lebih menekankan penggunaan multimeter analog. Baik, seperti biasa, sebelum kita buat pengujian ataupun buat pengukuran, kita mestilah calibrate kita punya multimeter supaya kita dapat bacaan yang tepat. Pastikan probe positif dan negatif berada di kedudukan yang betul pada multimeter. Jadi calibrate, touch, buat set dekat buzzer, kemudian touch, positif negatif dan tunggu bunyi beep. Pakai apa itu? Lama sikit. Okey, apabila kita punya multimeter dah bunyi beep, insya-Allah lah multimeter dalam keadaan baik, probe pun dalam keadaan baik. Jadi komponen first yang kita nak ukur adalah resistor ataupun perintang. Dan cara dia adalah pastikan litar ni tak ada bekalan masuk. Kemudian tetapkan multimeter ke ohm sebab kita nak ukur perintang. Sentuh probe merah dan hitam pada kedua-dua kaki perintang. Tak kisahlah kiri kanan ke apa, sebabnya perintang tiada polariti. Lepas tu baca nilai rintangan. Cara nak tahu perintang tu okey ke tak, bacaan hampir sama dengan nilai pada kod warna. Dengan yang kita kira secara manual, bacaan dia hampir sama. Perbezaan dia kecil je. Boleh terima plus minus 5% atau 10% ataupun ikut kita punya nilai perintang. Kalau rosak pula, digital paparkan OL ataupun infinity, ataupun nilai terlalu jauh daripada nilai asal. Okey, seterusnya adalah kapasitor. Jadi first kali kita kena setkan kat multimeter kita tu ke ohm, pada julat 200 kilo ohm ataupun 2 mega ohm. Letakkan probe pada terminal kapasitor. Jadi macam mana nak tahu kapasitor ni elok ke tak? First kali tengok dekat, kita dah letak probe positif negatif tu, kita tengok nombor digit tu naik, kemudian turun naik, kemudian stabil tinggi ataupun OL. Kalau benda itu berlaku, jadi kapasitor tu dia okey. Sebab dia mula-mula di-charge dan kemudian dinyah-caskan. So maksudnya, jadi kapasitor tu eloklah. Kalau bacaan dia 0 ohm ataupun rendah sangat, kapasitor tu short ataupun rosak lah. Kalau tak bergerak langsung, kapasitor open. Okey, seterusnya kita akan ukur kita punya diode. Jadi setkan multimeter ke mode diode, sambungkan probe merah dekat anode, probe hitam kepada kathod ataupun yang garis putih ataupun kelabu tu. Jadi kalau dapat dilihat di video ini, kedua-dua bacaan forward dan reverse dia OL. Maksudnya kalau OL, dia punya diode tu rosak. Jadi student saya cuba untuk guna dekat ohm. Kita try dekat ohm. Jadi dekat ohm, setkan multimeter ke 200 ohm ataupun 2 kilo ohm. Sambungan juga sama, merah dekat anode, probe hitam dekat kathod. Jadi kalau tengok dekat dekat kalau dia forward, dia OL, tetapi kalau dia reverse dapat bacaan rendah. So sama juga, diode tersebut rosak. Okey, sepatutnya kalau diode okey, kalau dia dalam keadaan forward bias, ada bacaan 0.5 hingga 0.7 volt lah. Kalau reverse bias, dia OL ataupun tiada bacaan. Macam tadi diode rosak, dia short, dua-dua arah ada bacaan 0 volt. Open, dua-dua arah OL. Leaking, reverse bias, ada bacaan kecil. Dia macam leaking lah. Macam diode tadi, kita open lah sebab dua-dua arah OL. Okey, seterusnya adalah LED. Jadi kita setkan multimeter ke ohm. Pilih 2 kilo ohm ataupun 20 kilo ohm ataupun 200 kilo ohm, ikut multimeter. Jadi sambungkan probe merah kaki panjang anode
probe hitam dekat kaki pendek iaitu kathod. Kalau dah terpotong, contoh dah buat dekat PCB, tengok bendera dia belah mana. Okey, seterusnya pemerhatian dia adalah kalau kita letak ada bacaan sikit lah dekat kita punya LED. Tapi kalau dia tak ada bacaan macam kat dalam video OL ni, maksudnya LED tu rosak ataupun putus. Okey, dia kalau cuba terbalikkan probe pun dia tetap OL, maksudnya memang confirm rosak. Okey, itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih.